Cadangan yang kedua, kita perlu siasat dan kita perlu berani miskinkan sistem sokongan pembuli. Kalau di negara maju, Puan Yang di-Pertua, jikalau ada kes buli yang berlaku, tindakan tidak hanya diambil ke atas seorang pembuli. Warden akan diambil tindakan, pengetua akan diambil tindakan, senarai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ni pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan, kerajaan akan jawab kata, kita akan lakukan, jangan takut, daripada atas ke bawah akan ambil tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti, mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu, seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan, yang saya takut, bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media, bila ada kes bunuh, ada kes rogol, mesti ada bicarakan soal, nama baik sekolah. Ini adalah sekolah yang terbaik. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ.